Apa khabar semua? Bersama lagi dengan kami orang Hai. The Flying Elephant Podcast. Orang tiga, biasalah orang tiga tu. Ada Syahid, Kami Mamat. Azul. macam senyuman tu. Aku suka dengan episod 10 kita ya. Sangat-sangat bersahaja. dengan kau. body language-nya apa semua aku suka. Dengan slide down. Ya, aku tengah barai tu. Benda yang menarik berlaku dalam negara for this week. Itu adalah rakaman pada 27 Oktober kan. Dan kita akan keluarkan episod tu pada minggu hadapan. Yang paling meriah ialah persidangan ASEAN kan. ASEAN Summit 47 ASEAN Summit yang bertemakan keterangkuman dan kemampanan yang menyaksikan kehadiran pemimpin-pemimpin daripada seluruh ASEAN, termasuklah yang paling gempak siapa? Presiden Donald Trump. Tapi ada juga Perdana Menteri daripada Canada, Mark Carney, Premier China, Li Qiang, Perdana Menteri Jepun yang baru dilantik, Sanai Takaichi, Rusia yang si hantar Presiden Presiden Brazil, Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden South Africa, Matamela Cyril Ramaphosa. South Korea. Tapi yang paling menarik perhatian aku yang aku nangga di TikTok lah. Konten-konten orang lah. Perdana Menteri Timor Leste. Caranya bergaul dengan orang kita. Ni sampai beri gula batu lagi dengan wartawan. Betul sih, Timor Leste rakyatnya hanya 1 something million. Tidak rakyatnya. Negaranya sih besar. Masih besar lah sebabnya baru je merdeka kan. Ada juga kehadiran daripada Satuan Eropah yang Presiden Antonio Costa. Kemudiannya Setiausaha Setiausaha Agong lah, Antonio Guterres, PBB pun Setiausaha Agong. Ada juga Presiden FIFA Gianni Infantino. Membol tu. Aku suka nak menanggar reaksi sebenarnya berkenaan dengan isu 7 player warisan Malaysia. Kemudiannya kehadiran Presiden FIFA. Tapi yang berlaku saya dah apa lah. Dia datang pun macam Presiden FIFA. Datang macam tidak apa-apa. Macam saya dah apa-apa berlaku. Tidak bawa handphone, tidak bawa tidak bawa macam dia nak merasmikan SK Kelana Jaya tu kan. Dan juga satu kejohanan baru lah yang diiktiraf oleh FIFA untuk ASEAN, 11 buah negara ya. Tapi, mungkin ya lah tujuannya ikut sekali ya. Yes. Apa yang menarik dalam persidangan ASEAN kali itu ialah kita menerima kemasukan sebuah negara baru sebagai ahli. Negara yang kau sebut tadi ialah Timor Leste. Yang telah pun memohon untuk menyertai ASEAN semenjak tahun 2011. Tetapi ditolak banyak kali dan hanya dipersetujui pada persidangan kali itu di Malaysia. Tahniah Kuala Lumpur, tahniah Wisma Putra. Berjaya. Memang Malaysia lah yang memainkan peranan untuk membawa masuk Timor Leste ya. Singapura sebelum tu menolak sebab ada beberapa undang-undang di Timor Leste yang belum mencapai standard yang piawaian antarabangsa bah. Di antara sebabnya lah takutnya jadi bebanan kepada ASEAN kan. Sejarahnya ASEAN untuk tertubuhnya pada tahun 69 satu pertubuhan untuk menyatupadukan sosio-ekonomi, sosio-budaya kita negara-negara di ASEAN tu. Sebab pada tahunnya ekonomi di ASEAN tu si besar pun sebenarnya. Jadi kalau untuk negara-negara besar lain nak melabur, nak melihatnya perlu melihat sesuatu yang lebih besar. Kalau nak melihat ekonomi negara secara persendirian agak kecil lah, tidak begitu menarik minat. Jadinya perlukan ASEAN kepimpinan terdahulu dengan kebijaksanaan setidaknya
menubuhkan ASEAN dan tertubuhlah ASEAN yang kini memiliki 11 anggota termasuklah Timor Leste. Dan ada lagi benda yang menarik berlaku dalam persidangan tersebut. Bagaimana Malaysia menunjukkan soft power yang Malaysia miliki dalam rantau Asia tu, apabila kita terlibat dalam rundingan damai antara Thailand dan Kemboja. Walaupun Trump datang kemudiannya klaim itu dan ini, saya lah macam yang Perdana Menteri sebut, Datuk Seri Anwar sebut, kalau memang Trump berkehendak untuk menjadi satu tokoh yang membawa keamanan kepada dunia, termasuklah isu di Gaza sekalipun, then we are full support behind him. Betul. Dan dia pun claim after 3,000 years kita pernah melihat rantau Asia Barat aman seperti sekarang. Wow, aku dah gaya satu statement yang sangat berani lah. Satu prolog yang agak panjang untuk episod kali tu, dan episod kali tu sebenarnya daripada prolog tadi kita nak bawa topik perbincangan tu adalah bukan mengenai ASEAN. Saya dah kerja aku nak cerita pasal ASEAN. Aduh, aku ingat kau mau carry kita cerita pasal politik. Aku dah tercengang dah. Tapi sebenarnya aku mau tambah sikit tadi yang tambah recap ni kan. Satu, ASEAN Summit. Yes. Kedua, lawatan Trump ke Malaysia. Yes. Lawatan Presiden FIFA. Yes. Semua ini berlangsung serentak. Dan kau jangan lupa ada 2 konsert artis overseas dan satu konsert Spider. Oh, di KL tambah. Kau rasa jam di KL itu macam mana? Banyak jalan yang ditutup kan? Yes. Sudah jalan ditutup, orang pula mau datang ke tempat konser. Bayangkan macam mana jam teruk akan berlaku. Betul. Kita sangat-sangat menghargai pengorbanan yang dilakukan oleh warga Kuala Lumpur dalam membawa imej negara. Sekali lagi, tahniah kepada semua pemain-pemain media, ekspatriat yang bertugas sepanjang ASEAN tu. Sangat-sangat hebat dengan fasiliti, dengan kemudahan, dengan pun lead untuk menyusun atur media dan sebagainya. Memang satu pengalaman yang sangat berharga lah. Aku nak sebut juga sebenarnya satu benda lagi. Sorry sikit lah. Mark Carney, Prime Minister Canada, yang menyebut bahawa dia nak fokuskan 50%. Mesti kau fikir Justin Trudeau nak seorang lagi, Mark Carney. Dia nak fokuskan 50% perdagangannya keluar daripada US. I think kesan daripada perang tarif dia lah. Yes. Dan salah satu market yang dia intai kini memang Asia Tenggara lah, ASEAN. Dia sebut nama negara, dia sebut Malaysia, dia sebut ASEAN. So kita hadir sebagai satu blok yang nak mempermudahkan perjanjian free trading FDR something like that lah. So aku melihat benda yang macam Trump kini ia berdepan dengan satu situasi yang ada pilihan tau. Dia perlu selamatkan ekonomi US. Kan? So dia terpaksa by force macam lah, perang tarif. Tapi dia pun backlash macam lah. Kalau saya dah menemui satu jalan lagi untuk mengekalkan Sidak Tok. Kalau dah mula macam Sidak Tok akan ada kecenderungan untuk cari pasaran yang lain tau. Mark Carney sebut they are looking for a true partnership. Yang message yang mendalam lah. Kan? Tapi topik kita untuk minggu tu tetap bukan pasal ASEAN. Dan bukan pasal politik. Bukan pasal politik. Dia sekadar epilog sahaja. Jadi minggu yang aku demam kan, aku tiba-tiba teringin nak makan ketam. So pergilah cari ketam laut. Jauh lagi tadi ASEAN tiba-tiba cerita pasal ketam. Sebenarnya epilog sahaja. Kita nak berkongsi dengan kawan-kawan kita yang rider, yang panda apa semua. Mungkin yang saya dah gila nangga video pindah yang buat motor abang lori. Soalnya boleh tahu lah sedikit perkembangan dunia atau perkembangan di Malaysia tu, yang mendengar daripada kita.
10 detail hanya sekadar perlu tahu saja. So, pergilah Haria ke New World. Cari ketam. Adalah temu, belilah ketam di Sia New World. Ya, ketam laut. Jauh ya ni. Jauh. Saya tempat lain saya dah kecil-kecil je. New World ada besar sikit lah ketamnya. And then, sambung pergi beli di Imat Riam. Ketam Nipah. Berapa? Sebut lah. Berapa? Saya sebut lah. So masak-masak kan. Dah masak apa semua. Yang aku saya dah gila selera sebab demam tak nak. Lepas tu aku makan sebelah ajaknya pun penyepit dah. Penyepit. Banyak-banyak ketam lah. Nyawa mahal lah. Sebelah ya aku makannya pun nasi saya habis aku buang. Tapi masa demam mood makan memang off lah. Habis lah. Memang out lah. Cerita pasal makan, aku sebenarnya benda yang aku paling suka makan antara favorite aku nasi kandar. Jadi topik kita pada minggu tu adalah makanan kegemaran. Aduh, tadi politik terus ke makanan. Si boleh pendengar kita boleh happy lah. Kau mau dengar politik, dia boleh dengar keluar sekejap, dia boleh dengar yang lain-lain. Tu mencerita pasal politik aku dah. Tenang macam ya. Member dah blur. Tapi nasi kandar kan, aku first time makan nasi kandar ya di Selanjung lah, of course. Aku sih tahu sebenarnya yang macam ni. Aku ikut kawan je lah. Dia pergi kedai mamak kan. Mamak memang mamak India Muslim tau. Tapi kadang-kadang mamak di situ, di Sarawak tu, kadang-kadang memang India baik. India mainland punya baik. Iyalah. Yang situ lagi, kadang ada kawan baik-baik. Ada yang sebenarnya aku pun ikut jalannya teh. Ambil lah lauk teh. Aku ikut jalannya macam kuah campur. Aku ikut lah kuah campur. Aku ambil ayam goreng. Aku ambil daging masak hitam. Kari kambing. Sayur cabbage yang kuning lah. Masak kunyit tumis kunyit dengan periak goreng. Aku nangganya dah macam penuh lauk, penuh kuahnya tau. Sedap kasih aku first time. Buat habis SPM tengah. Sambung belajar sinun. Sekali aku makan. Sedapnya baik. Macam kau ditiup angin. Jadi nasi kandar tu-nya memang banjir kah sebenarnya? Si juga. Banjir. Ada yang mau banjir, ada yang si. Kan? Itu kau punya cara kau lah. Ada orang puasing. Okay. Ada orang puasing. Selalu aku tengok kalau nasi kandar ni memang banjir. Tapi aku pergi di atmosfera di Kuching lah. I don't think that she's a Slovakian lah. Aku rasanya Indonesian or something. Ya lancung lah aku rasa pergi Kuching nanti. Dia pergi kedai atmosfera kan, kedai mamak. Perginya dia order nasi putih, ayam goreng. So mamak nanya lah, wah tak bau kuah. Macam lain. Tapi bagi aku nasi kandar sofa adalah pilihan. Kalau aku ada pilihan macam-macam nasi kan, first memang aku akan pilih nasi kandar lah. Tapi di Miri tu ada line queue. Line clear. Line clear. Ya boleh lah untuk mengubat kerinduan. Walaupun rasanya sehebat nasi kandar Penang. Tapi mengubat kerinduan lah boleh lah makan di Sia. Harga lebih kurang harga Penang je harga. Tapi portion beza lah. Portion banyak. Portion sama beza. Lebih kurang. Harganya je lah. Rasanya je lah kurang sikit. Tapi boleh lah melepaskan kerinduan. Sebab aku
kalau kau cerita pasal nasi kandar nih, aku pernah pergi satu kedai restoran lah di Damansara dulu. Tapi bukan aku lah yang bayar, adalah orang tua belanja kan. Kau tahu satu bekas dihidang kari kepala ikan merah, kari kepala ikan merah. Musuh dia lebih kurang macam dia kepala tuh. Orang kaya sih. Kau tahu apa tuh? Yang tuh berapa? Kalau tidak silap 100,5. Ya kemudian hati orang kaya sih. 100,5. Belum termasuk nasi dan juga lauk-lauk lainnya. Yang mahal bah. Tapi dia punya sedap tuh. Waduh, terbang sampai ke langit. Memang sur. Tapi nasi kandar dah lain loh. Yang nasi kuning lah. Nasi yang berwarna kuning lah. Aku tidak pasti. Nasi kandar utara. Tapi kalau ikutkan yang ada satu di dulu ada satu kedai nama dia lupa nama dia, ada di Nilai di Bandung, di Nilai Lama dulu di Desa Cempaka. Nama dia Laut, nasi kandar laut. Zaman tuh kurasa 2013. Bunyi nama ada tahu Laut. 2013 2014 memang banjir habis ya. Betul nih. Tempat duduk nih banyak. Siap dia buka kemah, tapi kau masih kena queue juga. Pergi. Dia simple ya. Nasi, ayam goreng. Nasi kandar simple. Apa tadi? Kubis. Kubis kau cakap tadi dengan kuah. Tapi orang macam ni. Tapi itu zaman prime laut dah, sekarang dah kurang. Nya sih terlampau mahal. Menu tengok mana lauk yang kau ambil lah. Kalau kau ambil lauk sotong, memang telur sotong memang mahal lah. Ya namun seafood aku pernah coba aja lah makan seafood di Sinona, macam bukan seafood lah, lauk sotong, udang. Mana di Semenanjung. Masa itu traveling kan, outstation. Ya outstation. Aku coba lah makan. Aku ambil soto, ambil udang. Terus ya kawan-kawan tanyalah aku, "Wih, kayangan kau punya lauk?" Aku sih perasaan mun situ sama aja harga sotong. Sotong makanan seafood je lah. Si jauh beza gila lah. Ya, sini ada. Wih. Harga memang kayangan kau punya lauk nih. Orang Sarawak memang macam ni kan. Cakap, ada beza kan nih? Wih, kalau sini nasib lah bukan kedai mamak dia. Kalau kedai mamak dia cakap berapi ya. Wah, berapi agak. Dari sial lah aku tahu makanan seafood memang mahal lah di area KL lah saya. Pantai barat lah. Kalau pantai timur mungkin murah kan. Mungkin murah lah. Tapi tadi kau cakap nasi kandar kegemaran kau. Kau sama juga nasi kandar? Aku tidaklah memilih sangat pasal makan nih. Tapi yang paling aku suka Kemasin? Bukan. Orang bukan nanya kau milih si milih. Orang tanya ni. Nak madah orang ni apa? Biasa-biasa. Bukan T20 kan dia. Jadi oke. Makanan kegemaran dia. Tak mau tanya itu. Makanan kegemaran aku senang ya. Air tangan mak aku lah. Aduh. Susah lah kalau macam ni. Air tangan pula. Tak payah buat podcast abang. Bukanlah. Kalau aku okay lah, aku bagi top 3 lah kalau bagi aku lah. Oke. Nomor 3 dulu. Nah, nomor 3 lah aku makanan kegemaran aku. Air tangan bini. Air tangan sendiri. Senang hidup.
Nasi ayam. Okey, nasi ayam. Contoh yang kau sebut lah tadi, hari akhir episod yang lepas. Nasi ayam jinjin memang memang sur lah. Kesinambungan. Sebenarnya aku setuju juga. Ibaratnya kalau kau dapat nasi ayam ni. Tidaklah juga macam tu. Tapi ngam lah di lidah. Lagipun nasi ayam ni yang paling cepat kan untuk dihidangkan. Okay. Nomor 2. Dia aku kalau patutlah kita pergi lepakar itu. Nasi ayam dia udah. Surau tu sana. Next lagi aku makanan lamb chop lah. Tapi bergantung lah. Lalu switch jadi western tu. Nak baginya seimbang sikit bah. Tadi dia cakap yang paling murah. Yang kedua naik sikit dia terus mahal. Mana tadi dah. Lamb chop ya kalau yang lihat aku si bapa lah juga sebenarnya. Tapi yang penting sosnya. Lamb chop atau steak? Rib eye ke? Tomahawk ke? Aku belum makan sampai binatang-binatangnya lah. Apa yang dihidang atas kepinggannya nyara ya. Oke. Yang nomor 2 western. Western. Nomor 1 yang paling istimewa. Bagi mahalan yang berusaha. Bagi mahalan. Tidak. Kau padang masakan mak lagi. Stongkol lah. yang pertama aku pun sih tahu apa memadah tadi. Bahlah. Tapi sebelum teman, western kau cakap tadi itu. Kalau di Miri nih, mana the best tempat untuk makan western? Yang kau biasa makan lah. Yang aku biasa makan di Glam. Bukan. Glamnya mun masa leka gaji boleh. Apa nama? Sebut jalan situ. Kau kan ada standard. Bukan. Ada Haji Street Kitchen. Asal aku tanya Mak sini Mak family gua sini Glam. Aku tanya Glam. Bakas-bakas tau juga mun kayak mun tiap minggu nak Glam. Padahal pergi sebekas tu. Okay, yang nombor first nombor 1. Nombor first masakan yang simple ya. Nasi, telur, kicap. Lauk kampung lah. Lauk kampung lah. Ya, bila kau dah terbiasa makan di kedai nak. Cuma kau makan benda masakannya lauk yang simple macam. Tapi betul lah. Berselera. Betul lah. Kadang-kadang ada kerinduan terhadap lauk-lauk kampung. Lauk-lauk simple. Macam kerinduan terhadap Maggi bah. Ya, pelik kan? Tentang lagi tadi baru makan Maggi. Betul. Kalau lama masih at least paling lama pun 2 minggu kau akan makan Maggi lah aku rasa. Ya. Kadang-kadang sampai ke tahap orang tua bising bah. Ini dah lelah masak apa indah. Yang tahu dek makanan dah beridang tu atas meja tu. Tahu selamba pergi rak belakang pergi ambil Maggi. Masak air, manas air. Orang tua nanggal. Tapi kadang ada kerinduan. Ya, ada. Walaupunnya simple ya nak. Tapi bila mencecah di lidah ya. Dengan nostalgia kita. Tada. Kenapa tadi gelap ah? Gangguan teknikal. Gangguan teknikal. Tidak ada cek putus deh. Inilah liku-liku kehidupan podcaster The Flying Elephant. Quality video problem. Sound problem. Udah oke ya. Bergelap. Tiba-tiba bergelap pula. Next. Apalah kita teruskan lah. Teruskan. Teruskan. Aku dah tak makanan kegemaran.
Mamat Mamat dah. dah. Kau ya Zul? Aduh. Aku ni kena buat 3 juga ke cerita apa nih? Boleh. Musik. Boleh. Buat je. Angga yang ketiga. Aku kalau kata masak makanan kegemaran aku nih. Lately aku berubah punya minat apa nih? Selera aku. Sekarang nih kalau angga ketiga, aku rasa aku macam suka ayam goreng aku rasa. Kan ayam goreng sedap kan? Ayam goreng. Maksud aku ayam goreng aku makan dengan mie kah, aku makan dengan nasi kah, aku makan dengan mie kolok kah. Itu aku punya yang ketiga lah. Ayam goreng. Ayam goreng. Ayam goreng. Ayam goreng lah. Ayam goreng dah sedap. Wing kan, bahagian tulang-tulang lah. Yes. Aku tidak suka isi. Aku suka yang ada tulang. Betul, sedap lah. Kenapa sedap lah? Sedap lah, aku suka. Yang nipis-nipis isinya. Nipis-nipis. Tepung dan Tempat kedua jatuh kepada aku rasa tempat kedua ni yang aku paling minat adalah nasi kukus ayam berempah. Nasi kukus ayam berempah. Kuah kari kan? Yes, kuah kari. Kalau di Sarawak nih lah, nasi kukus ayam berempah yang boleh lah bagi aku hampir kepada nasi kawok tuh sama lah tuh kan. Nasi kawok hampir kepada rasa yang ada di Semenanjung tuh lah. Di Sibu. Di Sibu. Tiba-tiba. Guys yang dekat di seberang RTM tuh, aku lupa namanya. Nasi kukus apa nama tempat tuh? Seberang RTM. Nasi kawok ya memang nasi ayam berempah. Nasi kukus ayam berempah. Kukus ayam berempah. Ataupun boleh juga kami nasi kukus ayam potong-potong cincang tuh. Nasi kukus lah dia punya main dia tuh nasi kukus. Di depan RTM di Sibu. Tapi itu memang pilihan kedua aku lah. So guys, kalau ada masa pergi Sibu, coba pergi area RTM. Di seberang jalan dia tuh ada satu kedai kawok. Situ boleh cobalah dia punya nasi kukus tadi. 10/10. Resepi Bonda Sibu. Betul. Resepi Bonda Sibu. Boleh cobalah guys. Di sebelah dia tuh ada ayam penyetria. Yes. Tapi aku rasa pun aku rasa orang Pantai Timur juga lah yang operate restoran tuh. Mungkin juga lah, boleh jadilah. Sebab selalunya makanan-makanan macam tu memang aslinya di Semenanjung kan? Ya, aku rasa dari Kelantan, Pantai Timur lah rasanya. So yang pertama nih, aku mau ikut macam kau lah tadi makanan kampung nih, tapi aku lebih suka nasi beridang, nasi berulam. Semua nasi lah kita nih. Nasi. Namanya nasi ini, kalau aku cakap nasi berulam, nasi ada ulam dia tuh. Ulam-ulaman, pelam. Enggak tuh kan, pelam tuh kan, yang jenis asam tuh kan. Masam-masam pedas. Letak cili, letak bawang. Makan tuh kan. Lepas tuh ikan long masin. Ikan long masin. Combine pula dengan mangga tadi tuh. Combine pula dengan ulam tuh. Aku dulu ada cerita lucu pasal ikan long masin tu. Ada orang pernah sedekah 1 pis lah dulu. Sedekah lah aku.
Nasi dengan ikan lang masin tu. Dengan telur goreng dah apa ni pula bininya tu. Weh, yang aku tu. Dia nanya aku, makan ikan masin ni? Makan dia tu. Tapi aku si makan ikan masin basah sebenarnya. Yang ikan log ni yang basah tu kan? Yang basah. Yang baunya ya harum semerbak baik. So bila aku dapat yang basah ya, aku sih mau nak makan tau, pasal orang dah sedekah tau. Macam alamak, si kacak je si kacak je mesti makan kan. So nya beri di office aircon kan. Dia ada pantry adalah cooking utensils lah. Ada kuali apa semua. Aku pergilah dapur aku goreng lah ikan masin tadi dengan ruangan beraircon. Penuh bau ya. Baunya bos keluar. Malah lain. Goreng ikan masin. Ya Allah, mati. Pintu belakang buka, pintu depan buka, jendela semua buka. Nak buang bau lah. Dah heboh lah cerita kan. Kawan aku pun datang habis. Padahal kau sih makan ikan masin basah lah. Tapi ikannya amun belum digoreng pun baunya kedak. Yes, baunya. Kuat baunya. Tapi kalau kau makan sedap. Makan pula dengan nasi panas. Ada pula ulam tadi. Sambal belacan. Selera lain-lain lah. Yalah. Lidah masing-masing kan. Tapi aku kena kalau makan kan. Mesti mau ada rasa pedas. Betul. Mun ada rasa pedas ya rasa si nyaman makan. Tak sampai. Pilih si sampai. Tapi bukan pedas yang itu yang tahap gabannya sih pedas yang peluh tapi ada nikmatnya. Aku dulu macam tu. Bila aku kena gastrik, GERD, aku dah kurang. Tapi sedap. Ayam geprek ayam geprek. Geprek. Ya nangga sambalnya pun aku dah berpeluh-peluh. Kalau yang ayam penyetrian dekat Ajang Hotel tu, kau boleh tu, level tu. Boleh ya. Boleh. Tapi berpeluh lah, bulat sih berpeluh. Berpeluh lah. Aku tidak berpeluh. Tapi sedapnya sampai. Alamak, nasi panas-panas. So kalau di Miri ni, untuk nasi berulam ni, mana aja yang ada? Nasi ulam. Nasi ulam. Apa aja ada. Untuk ulam-ulam tu, aku rasa banyak juga pilihannya ulamnya. Ada juga ulam. Yang dekat, kau beritahu yang dekat Imatriam tu kan? Yalah yang macam di episode lepas. Coba lah tu. Maknanya option satu je lah di Miri ni yang kita tahu lah. Yang kita tahu lah. Mungkin ada lagi restoran lain yang ada. Cuma kita belum explore lagi. Macam aku lah, macam kamu sudah bertahun di Miri ni pun tidak tahu juga kan. Jarang makan yang biasa di tangga. Yang nampak depan mata. Memang balik-balik kalau ditanya jin-jin juga kau jawab. Marhain bang. Divuti. Tapi bila sebut ayam goreng, yang pun kerangupan dah. Alamak. Buatlah SMR. Tapi aku lebih sukanya goreng kosong daripadanya goreng betul-betul. Kalau ayam goreng. Tahu memang remat. Benar. Uli-uli. Kalau tu salah ayam asalkan ayam goreng. Aku sampai ke tahap kalau kau nak masak ayam masak merah ataupun masak lemak cili api, aku akan terasa lebih sedap kalau ayamnya digoreng terlebih dahulu. Digoreng kunyit apa? Goreng kunyit lah kan. Saya baru goreng. Baru masak naya. Masak. Okey, kau pernah kau suka makan ayam masak lemak cili api? Kau pernahkah makan ayam salai masak lemak cili api?
Oh, ayam disalai dulu. disalai dulu. Lepas tu dimasak pula. Masak lemak cili api. Ini resepi sangat populer di Negeri Sembilan lah, Bogori. Sedap lah. Memang sedap. Sedap ya. Macam pedas dia bunyi. Macam ni rasanya. Bagi kita dan pendengar semua lapar. Tengok ni. Tapi yang cakap tadi di resepi ni, biasa Negeri Sembilan memang terkenal dengan pedas. Yes. Dan masak berlemak. Apa benda pun masak lemak. Apa tuh? Ikan keli. Masak lemak. Disalai masak lemak. Itik disalai masak lemak. Tapi sedap. Aku rasa kau kena mengambil peluang lah. Next time kalau kau ada pergi ke Semenanjung, kau pergi, tak perlu pergi jauh pun, dekat Nilai itu ada. Sebelah aja daripada airport. Nilai melompat ke sebelah. Ayam salai masak cili api, memang sedap. Sebab apa? Bila dia salai, dia punya cair yang ada dalam ayam tuh sudah dia keluar kan. So, tinggal ayam tuh saja. Dia punya bau hanyir pun sudah hilang, apa semua. Bila dimasak, waduh. Tadi benda tuh kering kan. Salai kau tahu, dia kan kering kan habisnya. Bila kau masak lemak, dari kecut tadi dia mengembang balik. Lemak masak lemak dah masuk dalam. Dia meresap. Rasa berlemaknya ya, rasa santan, rasa kunyit, pedas berapinya ya. Meletak atas nasi putih. Semukinya. Nasi panas ya. Lupa ada satu kedai. Kamu kenal McQueen? Apa ya? Kasih dia food reviewer tuh dari Thailand tuh. Awin tahu? Dia orang putih tapi dia menetap di Thailand. Awin nasi kukus. Tahu. Kalau tidak pun Padu Beb. Mungkin kamu tak layan lah dia food reviewer. Food review. McQueen tak yang pakai topi ya kah? Tidak. Tapi dia ada aku kenal Sufi channel aja. Sufi channel Sarawak. Ini Padu Beb ataupun McQueen. Ada satu kedai masak lemak salai. Dia review. Ada masa nanti boleh tengok di YouTube lah. Memang aku lupa nama kedai itu. Tapi memang kau tengok dia makan pun memang sedap. Aku rasa satu masa dulu ayam salai masak cili api mungkin tangga teratas bagi aku dulu lah. Semasa aku berada di seberang. Sekarang tidak lagi lah. Aku suka juga nangga konten masak-masak ya. Tapi aku lebih prefer nangganya di siang hari lah. Kalau aku nangga malam, aku jadi lapar malam-malam. Sini aku nak cari malam-malam. Rasanya sampai situ aja. Kali itu masa ada habis tuh. Bisi indah. Besar lah sikit suara. Sedih je dia. Bukan sedih. Coba intonasi slow, smooth, lembut. Lah. Situ aja. Kali itu. Boleh. Pada follower. Kejap. Tadi yang gelap tuh. Yang gelap tadi ada tuh. Yang kita gelap tadi. Apa sebab apa? Kita sudah cerita kan tadi? Sudah. Tapi lagi kata. Lagi kata aku. Sudah. Oke guys, oke. Sampai situ aja episode kali itu guys. Kepada follower kami orang ucapkan terima kasih banyak-banyak sudah support kami orang. And pada pendengar-pendengar baru jangan lupa follow kami orang di TikTok, YouTube dengan Spotify lah. Dengarkan kami orang di situ, komen-komen pun boleh. Boleh juga komen suggest topik apa yang perlu kami bawa selepas ini. Ya. Supaya pengalaman kita orang enggak boleh share. Juga komen mana tempat makanan yang boleh kami lawati ataupun orang di luar sana kan.
Tapi sebelum tuh aku tadi dari mula kau bercakap, aku mau cakap nih, tapi aku terlupa. Makanan nomor 1 dunia yang dinobatkan makanan terbaik dunia. Apa? Apa? Tahu gak? Itu. Aku udah tahu. Nanti kita minta follower kita nih. Atau yang tengok kita. Tapi ada aku nangga yang ranking apa? Bukan roti canai somewhere top di Asia atau roti canai, rendang kan? Tapi kita tidak pasti yang mana satu. Ada yang konkret, yang data ada. Kita yang kita tidak data tuh. Tapi mungkin kita punya follower ada info tentang makanan terbaik di Asia lah. Janganlah dunia Asia. Apa tuh? Apa jenis makanan? Oke guys, jangan lupa. Jumpa lagi di episode akan datang guys. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bye bye.